usah ragu dengan takdir, mungkin kita akan berbeza. Haluan berakhirnya cerita percintaan segalanya. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, kejadian kira-kira 8.45 pagi itu berlaku apabila pemandu bas lelaki berusia 37 tahun sedang berhenti di hadapan perhentian bas untuk mengambil penumpang sebelum dilanggar dari arah belakang oleh sebuah lagi bas yang dipandu lelaki berusia 32 tahun. Impak pelanggaran itu telah menyebabkan bas yang berada di hadapan menggelonsor dan melanggar besi penghadang jalan sebelum terus menghimpit mangsa yang ketika itu sedang berjalan kaki menunggu giliran untuk menaiki bas berkenaan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UUM, Profesor Dr. Ahmad Matada Muhammad menerusi hantaran Facebook menzahirkan ucapan takziah atas pemergian pelajar semester 4 Sarjana Muda Pemasaran